Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani serta salam Ramadan Karim kepada semua yang menonton channel Sri TV. Pada tanggal 27 Mei tahun 2025, Sekolah SMK Slim River telah mengadakan beberapa aktiviti menarik sempena malam terakhir murid-murid SMK Slim River berada di sekolah. Antaranya termasuklah program tadarus perdana, ceramah akhir Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Jamaluddin bin Khalid. Program khatam Al-Quran yang paling terakhir sekali ialah Iftar Jama'i. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita bergerak ke program yang pertama. Berdasarkan apa yang kita lihat sebentar saja tadi, dengan adanya program khatam Al-Quran, para murid SMK Slim River dapat memartabatkan amalan membaca Al-Quran dalam diri mereka, memperbaiki bacaan dan seterusnya merapatkan khuah di antara mereka dan sahabat-sahabat mereka. Jadi seterusnya kita bergerak ke aktiviti yang selanjutnya, iaitu ceramah akhir Ramadan yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Jamaluddin bin Khalid selaku penolong kanan pentadbiran. Alhamdulillah. Sekarang kita telah tiba pada waktu malamnya pula yang mempunyai dua aktiviti, iaitu majlis khatam Al-Quran serta Iftar Jama'i. Jadi insya-Allah sebentar lagi akan berlangsungnya majlis khatam Al-Quran. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita saksikan bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada